Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Julaina dan rakan-rakan sekalian. Tajuk pembentangan kami hari ini ialah Keunikan Dialek Melayu menelusuri variasi dialek di wilayah Borno, Pantai Timur dan Utara Malaysia. Dialek merupakan variasi bahasa yang digunakan oleh masyarakat di sesuatu kawasan dan mempunyai perbezaan dari segi sebutan, kosakata, intonasi dan struktur ayat. Walaupun masyarakat di Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utama, setiap negeri mempunyai dialek tersendiri yang mencerminkan identiti dan budaya masyarakat setempat. Kepelbagaian dialek Melayu dapat dilihat dengan jelas di wilayah Borno, Pantai Timur dan Utara Malaysia. Perbezaan ini berlaku disebabkan oleh faktor geografi, sejarah, migrasi penduduk dan interaksi sosial antar masyarakat. Oleh sebab itu, setiap dialek mempunyai keunikan tersendiri walaupun masih berada dalam lingkungan bahasa Melayu. Selain berfungsi sebagai alat komunikasi, dialek juga merupakan warisan budaya yang menggambarkan cara hidup dan identiti sesuatu komuniti. Oleh itu, kajian terhadap dialek penting bagi memastikan khazanah bahasa ini terus dipelihara dan dihargai oleh generasi akan datang. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang dialek Perak sebagai salah satu dialek yang mewakili wilayah utara Malaysia. Dialek Perak merupakan salah satu variasi dialek Melayu yang dituturkan oleh masyarakat di negeri Perak. Walaupun Perak tergolong dalam wilayah utara semenanjung Malaysia, dialeknya mempunyai identiti tersendiri yang membezakan daripada dialek-dialek negeri lain. Keunikan utama dialek Perak dapat dilihat melalui aspek sebutan. Sebagai contohnya, huruf A pada akhir perkataan sering disebut sebagai bunyi I. Sebagai contohnya, perkataan apa disebut sebagai apa, siapa disebutkan siapa dan mana menjadi mana. Sebutan ini menjadi dialek Perak mudah dikenali oleh masyarakat luar. Selain itu, dialek Perak turut mempunyai kosakata yang unik seperti teman yang bermaksud saya, hang yang bermaksud awak dan depa bermaksud mereka. Perkataan-perkataan ini digunakan secara meluas dalam komunikasi harian masyarakat Perak dan menjadi sebahagian daripada identiti mereka tersebut. Perkataan-perkataan ini masih digunakan secara meluas dalam komunikasi harian masyarakat Perak dan menjadi sebahagian daripada identiti negeri tersebut. Menariknya, dialek Perak tidak seragam di seluruh negeri. Dialek Perak Utara seperti Taiping dan Kuala Kangsar lebih dipengaruhi oleh dialek Kedah atau Pulau Pinang. Oleh itu, logatnya lebih pekat dan penggunaan perkataan seperti hang, depa lebih ketara. Manakala dialek Perak Selatan seperti Tapa dan Tanjung Malim lebih hampir kepada bahasa Melayu standard kerana menerima pengaruh daripada negeri-negeri di bahagian selatan. Menurut kajian Saari, Razi dan Sultan dalam zon transisi di Perak Tengah, analisis geolinguistik, terdapat kawasan peralihan atau zon transisi di Perak Tengah yang menunjukkan percampuran ciri-ciri dialek daripada kawasan yang berbeza. Hal ini membuktikan bahawa dialek Perak mempunyai kepelbagaian unik dan dipengaruhi oleh faktor-faktor geografi. Kesimpulannya, dialek Perak bukan sahaja unik dari segi sebutan dan kosakata, malah menjadi lambang identiti serta warisan budaya masyarakat Perak yang masih dipelihara sehingga hari ini. Sekian saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya Nur Aqilah Malda Midi Mahmud akan membentangkan wilayah Borneo iaitu Negeri Sarawak. Menelusuri keunikan linguistik di bumi Kenyalang ini, aspek pertama yang wajar kita amati ialah kosakata tersendiri. Dialek Melayu Sarawak mempunyai identiti yang sangat unik dan eksklusif kerana struktur katanya yang menggunakan perkataan yang berbeza sama sekali daripada kosakata bahasa Melayu standard. Sebagai contoh, dalam perbualan harian, mereka menggunakan istilah pulaya yang bermaksud berbual, lejuk untuk menggambarkan perasaan jemu atau bosan, manakala perkataan nang membawa maksud memang dan istilah kepak pula digunakan bagi menyatakan keadaan yang penat. Kehadiran kosakata tersendiri ini mencerminkan keindahan serta kekayaan variasi bahasa yang tumbuh subur dalam jiwa masyarakat tempatan. Seterusnya, keistimewaan dialek ini terletak pada fungsi sebagai bahasa penghubungan pelbagai etnik. Seperti yang kita sedia maklum, Sarawak terkenal dengan kepelbagaian demografi masyarakat. Oleh hal yang demikian, dialek Melayu Sarawak bertindak sebagai lingua franca atau medium komunikasi harian yang merentasi sempadan kaum, yang bukan sahaja dituturkan oleh masyarakat Melayu, malah diaplikasikan secara meluas oleh etnik Iban, Bidayuh, Melanau sehinggalah komuniti Cina. Interaksi interetnik yang harmoni ini membuktikan bahawa dialek Melayu Sarawak merupakan satu instrumen yang penting dalam memupuk semangat perpaduan dan juga persefahaman yang jitu.
Jika kita amati pula dari aspek fonetik, dialek ini memiliki intonasi yang lembut dan juga santai. Rentak sebutan dalam dialek Melayu Sarawak secara umumnya kedengaran lebih mendatar, bersahaja dan juga syarat dengan nilai kemesraan. Ciri estetika linguistik inilah yang membentuk suatu identiti watan yang sangat ikonik. Melalui alunan intonasi yang lembut ini, masyarakat dari luar Sarawak dapat mengenali identiti mereka dengan mudah sekaligus mempamerkan kepribadian mereka yang ramah dan juga mudah didekati. Akhir sekali, keunikan dialek ini dapat dilihat melalui variasi dialek mengikut kawasan. Walaupun bernaung di bawah satu negeri, dialek Melayu Sarawak tidak bersifat monolitik, sebaliknya mempunyai variasi dan nuansa tersendiri mengikut daerah serta bahagian tertentu. Faktor geografi jelas memainkan peranan yang sangat signifikan dalam pembentukan variasi ini. Sebagai contoh yang paling ketara, dialek Melayu yang dituturkan di kawasan Limbang menerima pengaruh yang sangat kuat daripada dialek Melayu Brunei. Hal ini berlaku disebabkan oleh kedudukan faktor geografinya yang terletak bersebelahan dengan bersempadan langsung dengan negara Brunei Darussalam. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahawa dialek Melayu Sarawak ini bukan sekadar sekumpulan kata untuk berinteraksi, sebaliknya merupakan cerminan khazanah budaya, lambang jati diri serta manifestasi kebersamaan yang mengukuhkan lagi keunikan sosiolinguistik di wilayah Borneo. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya, Alia Zafira, akan membentangkan tentang keunikan dialek Sabah, iaitu salah satu variasi bahasa Melayu yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Sabah dikenali sebagai negeri di bawah Bayu dan terkenal dengan kepelbagaian etnik seperti Kadazan Dusun, Bajau, Murut dan Suluk. Kepelbagaian budaya dan latar belakang masyarakat ini telah mempengaruhi perkembangan bahasa yang digunakan dalam kehidupan seharian, sekaligus menjadikan dialek Sabah unik dan menarik untuk dipelajari. Terdapat 4 ciri utama yang menggambarkan keistimewaan dialek Sabah. Ciri yang pertama termasuklah penggunaan partikel bah. Partikel bah merupakan unsur yang paling sinonim dengan dialek Sabah. Penggunaannya sangat meluas dalam komunikasi harian, sama ada untuk memberi penegasan, menunjukkan persetujuan atau mewujudkan suasana perbualan yang lebih mesra. Sebagai contoh, ungkapan seperti boleh bah sering digunakan oleh masyarakat Sabah. Walaupun penggunaannya ringkas, namun partikel ini memainkan peranan penting dalam mencerminkan identiti dan gaya pertuturan masyarakat setempat. Selain itu, dialek Sabah juga mempunyai pelbagai kosakata yang unik. Dialek Sabah mempunyai banyak perkataan yang berbeza daripada bahasa Melayu standard. Sebagai contoh, perkataan ampai membawa maksud letak, bahal bermaksud plastik, buyuk bermaksud main tipu, dan gerigitan bermaksud geram. Kewujudan kosakata yang tersendiri ini menjadikan dialek Sabah lebih istimewa dan menjadi salah satu unsur yang membezakan pertuturan masyarakat Sabah daripada masyarakat di negeri-negeri lain. Di samping itu, sebutan perkataan dalam dialek Sabah juga lebih santai dan ringkas. Dalam pertuturan harian, masyarakat Sabah cenderung menggunakan sebutan yang lebih pendek dan mudah. Contohnya, perkataan pergi disebut sebagai pigi, mahu menjadi mau, dan tidak menjadi endak. Bentuk sebutan seperti ini memudahkan komunikasi serta menjadikan pertuturan kedengaran lebih santai dan bersahaja, tanpa menjejaskan maksud yang ingin disampaikan. Akhir sekali, dialek Sabah mempunyai sistem sebutan vokal yang baku. Walaupun dialek Sabah mempunyai perkataan dan gaya pertuturan yang tersendiri, namun sebutan vokalnya masih dikekalkan dengan jelas dan hampir sama dengan sebutan bahasa Melayu baku. Keadaan ini menyebabkan dialek Sabah lebih mudah untuk difahami oleh penutur dari negeri-negeri lain berbanding sesetengah dialek tempatan yang mempunyai perubahan bunyi yang lebih ketara. Sebagai kesimpulan, dialek Sabah mempunyai keunikan yang tersendiri melalui penggunaan partikel bah, kosakata yang unik, sebutan yang ringkas dan santai serta sistem sebutan vokal yang jelas. Keistimewaan ini bukan sahaja memperlihatkan kekayaan bahasa di Malaysia, malah mencerminkan identiti budaya dan warisan masyarakat Sabah yang perlu dihargai serta dipelihara. Sekian itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nik Fazlina binti Muhammad Fazli 241-2044 akan menerangkan berkaitan salah satu dialek yang ada di Pantai Timur, iaitu dialek Terengganu. Dialek Terengganu merupakan dialek yang mudah dikenal pasti kerana dialek ini mempunyai bunyi dan kosakata yang unik. Kebiasaannya, kita dapat mengenali dialek Terengganu ini dengan adanya bunyi NG di belakang perkataan.
Namun, bukan semua perkataan yang ditukar kepada NG. Dalam dialek Terengganu, huruf N dan huruf M pada akhir sesuatu perkataan itu sahaja yang akan ditukar kepada huruf NG. Sebagai contoh, perkataan makan akan disebut dengan sebutan makang dan perkataan malam akan disebut sebagai malang. Jadi, kalau nak sebut makan malam, orang-orang dari negeri Terengganu akan menyebutnya makang malang. Selain itu, dialek Terengganu juga mempunyai kosakata yang unik dari segi kata penguat. Sebagai contoh, jika orang Terengganu ingin menyebut sesuatu yang sangat hitam atau hitam legam, mereka tidak menyebut hitam legam, tetapi mereka menyebut hitam beletong. Dan kalau masam peluh disebut masang gebang. Seterusnya, dialek Terengganu juga mempunyai lenggok dan langgamnya yang tersendiri. Dalam dialek Terengganu, terdapat intonasi yang menarik pada perkataan-perkataan tertentu. Sebagai contoh, jika mereka ingin bertanya betul ke, mereka akan sebut ya dah. Perkataan ya di hadapan itu menarik sedikit. Dan bagi langgam pula, tempo percakapan dialek Terengganu ini lebih laju dan kadang-kadang agak beralun dan lembut. Sebagai contoh, ayat kenapa belum makan lagi? Mereka akan tanya, kenapa belum makan lagi? Ataupun, kenapa belum makan lagi? Begitu. Sebutannya agak laju, lembut dan beralun. Seterusnya, dialek Terengganu ini juga merupakan identiti masyarakat Terengganu itu sendiri. Sejak beberapa tahun yang lalu, terdapat lagu-lagu yang dicipta menggunakan dialek Terengganu untuk memperkenalkan budaya Terengganu itu sendiri. Sebagai contoh, lagu Blues Ganu Kita dan juga lagu Pakat Melayu Ganu. Lagu-lagu ini apabila didengar oleh negeri-negeri lain, mereka pasti akan tertarik dan mereka juga akan terpengaruh dengan dialek Terengganu tersebut. Akhir sekali, di Terengganu bukan hanya menggunakan dialek Terengganu biasa, tetapi ada juga yang menggunakan dialek Hulu Terengganu seperti orang-orang di Kuala Berang. Mereka biasanya menggunakan dialek Hulu Terengganu atau cakap Kuala Berang. Dan di Terengganu juga terdapat orang-orang yang menggunakan dialek Kelantan iaitu di daerah Besut dan Utara Setiu. Dialek Kelantan tersebut sama seperti dialek Kelantan yang digunakan oleh orang-orang Kelantan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudara Fazrina. Saya, Nur Fatah Miti Aidinan, akan meneruskan pembentangan ini dengan membincangkan keunikan dialek yang kedua dari Pantai Timur, iaitu dialek Kelantan. Apabila kita bercakap tentang dialek Kelantan, skop geografinya sebenarnya melangkaui sepadan negeri Kelantan itu sendiri. Selain dituturkan di negeri Cik Sitiwa Kembang, dialek ini turut menjadi bahasa perantaraan di daerah Besut, Terengganu, malah berentasi sepadan antarabangsa sehingga ke beberapa wilayah di selatan Thailand, terutamanya di Patani. Fenomena ini menunjukkan bahawa pengaruh sejarah dan mobiliti sosial penuturnya yang sangat luas. Seterusnya, mari kita lihat dari aspek linguistik dan kepelbagaian leksikal. Dialek Kelantan mempunyai kosakata yang sangat unik. Sifatnya sangat berbeza daripada bahasa Melayu standard sehingga membuatkan penutur luar berasa sukar untuk memahaminya. Sebagai contoh, perkataan demo bermaksud awak, manakala majlis kenduri disebut sebagai bekwo dan jumlahnya banyak digambarkan dengan perkataan belana. Tanpa pendedahan, masyarakat luar pasti akan keliru dengan perkara yang ingin disampaikan oleh penutur dialek Kelantan. Keunikan dialek ini tidak terhenti di situ. Dialek Kelantan diperkayakan lagi dengan kata penguat yang kreatif. Mengikut kajian Muhammad Akil, Muhammad Rani dan Muhammad Suhaimi Suhaimi pada tahun 2026, kata penguat ini hadir selepas kata adjektif untuk menggambarkan satu tahap secara lebih mendalam. Sebagai contoh, jika sesuatu itu terlalu manis, kita tidak sekadar sebut sangat manis, tetapi kita sebut manis letik. Selain itu, sesuatu yang sangat comel pula dipanggil sebagai comel letih. Dan jika suatu makanan terlalu masin, ia menjadi masin perak. Penambahan unsur penegasan ini memberikan impak dan rasanya lebih kuat dalam komunikasi.
Akhir sekali, dialek Kelantan bukan sekadar berperanan sebagai alat komunikasi, tetapi dialek ini membawa identiti masyarakat yang berharga. Bukan itu sahaja, dialek ini bertindak sebagai penjaga sosial yang merapatkan silaturahim sesama masyarakat. Di mana sahaja anak Kelantan bertemu, dialek ini automatik menjadi jambatan kemesraan. Sebagaimana slogan popular dalam kalangan anak Kelantan, "Set kita jangan pecah." Dengan ini, penggunaan dialek Kelantan berfungsi memelihara warisan budaya dan kini penggunaannya tidak lagi terhad dari komunikasi harian atau perniagaan, malah menular secara meluas ke media sosial melalui kandungan kreatif digital. Hal ini membuktikan dialek Kelantan kekal relevan dan dinamik mengikut peredaran zaman. Kesimpulannya, variasi dialek di wilayah Borneo, pantai timur dan utara membuktikan bahawa garis geografi membentuk identiti linguistik yang unik. Setiap dialek membawa pengaruh sejarah, budaya dan cara hidup masyarakat wilayah masing-masing. Oleh itu, dialek bukan variasi bahasa yang ketinggalan zaman, tetapi merupakan warisan yang hidup dan dinamik. Generasi muda perlulah memelihara keunikan dialek agar terus subur dalam komunikasi harian dan interaksi digital. Hal ini dikatakan demikian kerana kepelbagaian dialek ini tidak seharusnya dilihat sebagai jurang pemisah. Sebaliknya, satu jambatan yang memperlihatkan keindahan dan keunikan identiti masyarakat Malaysia. Sekian sahaja daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.